Ya, Salam Baitullah akan menemui anda bermula 24 Mei hingga 7 Jun, pastinya bermula jam 9 malam hingga 10.30 malam. Jadi antara kelainan yang dibawakan dalam Salam Baitullah kali ini, pastinya ada promosi yang dijalankan menerusi Festival Oh Amazing Afiat. Jadi hari ini saya bersama dengan dua tetamu untuk menerangkan lebih lanjut mengenai Salam Baitullah dan juga Festival Oh Amazing Afiat ini. Saya bersama dengan Ahmad Muzamil Muhammad Hairi, Ketua Pengurusan Strategi Pemasaran Digital Olive House, dan juga di sebelahnya Siti Aisyah Shoaib, Eksekutif Pemasaran Digital Olive House. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama sekali terima kasih kerana memasuki tahun ke-6 berturut-turut menaja untuk Salam Baitullah selaku penaja utama kita. Okey, untuk tahun ini, selepas 6 tahun ini, apa kelainan yang akan dibawakan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk tahun yang ke-6 ini bagi Olive House menaja bagi program Salam Baitullah. Jadi kita sebenarnya dan komitmen di peringkat Olive House, kita tekad untuk menaja program Salam Baitullah ini untuk kita memberikan impak kepada masyarakat. Terutamanya dari aspek persediaan haji. Jadi apabila kita tahu masuknya musim haji, akan adanya program Salam Baitullah. Betul. Dan apa yang komitmen daripada Olive House adalah kita menawarkan persediaan. Persediaan apa? Persediaan dari sudut fizikalnya, mentalnya dan juga spiritual. Betul. Itu yang kempen kami bawakan pada tahun ini, Afiat Menuju Baitullah. Ya. Itu saya suka sebab tema yang diangkat untuk tahun ini lah Afiat Menuju Baitullah. Betul. Kenapa tema ini diangkat dan apa signifikannya? Apa signifikannya kan? Untuk makluman, apabila kita bercakap tentang haji, ramai yang bercakap tentang bagi persediaan ilmu, kan, persediaan dari sudut dipanggil sebagai kewangan. Tapi paling pentingnya apabila kita bercakap tentang haji, persediaan fizikal itu sangat penting. Sebab apabila kita melakukan ibadah haji, kita akan banyak berjalan. Terutamanya waktu kita nanti nak tawaf, nak sa'i, nak melontar, kan, kita berada di Arafah nanti. Jadi sangat penting adalah untuk kita mempunyai stamina. Kan? Jadi apabila kita membawa tema ini Afiat Menuju Baitullah, penekanan persediaan dari sudut fizikalnya, bagaimana kita nak melatih diri kita untuk pergi ke sana, dan mungkin dalam kalangan penonton yang belum pergi lagi, dan inilah persediaannya, dan mungkin yang akan pergi pada tahun ini. Dan yang keduanya adalah dari sudut mentalnya. Maksudnya kita kena bersedia sebab kita berada di tanah suci dengan cuaca yang panas. Saya dimaklumkan sekarang ni melebihi 43 darjah Celsius di sana. Masya-Allah panas. Jadi kita kena bersedia kan dalam keadaan begitu, dan apabila kita berada semasa wukuf, kita bersesak-sesak dan sebagainya, waktu itu kita kena bersedia dari sudut mental kita. Dan yang ketiganya adalah dari sudut kerohanian. Maknanya kita bersedia dengan apa ilmu yang perlu untuk kita pelajari, dan kita dah masuk dah segala kursus kan, kursus asas, kursus persediaan dan sebagainya. Ini yang akan membawa kepada persediaan yang menyeluruh kepada para duyufur rahman yang nak pergi menunaikan haji, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah bila kita menyentuh mengenai persiapan dari segi fizikal dan juga kesihatan, tidak boleh lari daripada Olive House. Kerana kalau kita boleh lihat di hadapan ini, Olive House pastinya mengeluarkan produk-produk yang sangat membantu untuk bakal jemaah haji ini nanti. Jadi boleh terangkan tak apa antara produk yang boleh diberi oleh mereka? Okey. Saya sangat sarankan jemaah haji ataupun anak-anak yang nak belikan kepada mak ayah mereka Toko Trinol. Toko Trinol soft gel. Sebab apa? Sebab dia mengandungi 60 kali ganda vitamin E dalam ni, 60 kali ganda lebih kuat berbanding vitamin E biasa. Dia bagus untuk kuatkan sendi, otot, tulang dan juga kulit. Sebab dekat sana jemaah haji purata jumlah langkah sehari lebih kurang 9,000 lebih. Dan maksimum 25,000 step. Dan jarak jalan kaki total untuk mengerjakan ibadah haji sebanyak 58 km. Kita dekat tanah air ni pun nak capai sebanyak itu. Nak pergi 100 meter pun kadang-kadang malas. Penat dan lenguh kan. Jadi saya sangat sarankanlah Toko soft gel ni. Sebab dia juga bagus untuk kulit. Sebab dekat sana kan dimaklumkan cuaca yang sangat ekstrim, panas. Dan kebanyakannya sekarang ni berita mandi kerap. Tak boleh sebab dia dapat menyebabkan kulit kering. Betul. Mandi yang terlalu kerap dengan air yang panas akan membuatkan kulit kita terhakis. Minyak yang semula jadi kulit ni akan terhakis. Jadi bila kita amalkan Toko Trinol ni,
dia mampu melembabkan kulit lah jemaah haji di sana. Okey. Boleh buat sapuan luaran juga. Okey, sebabkan boleh buat sapuan luar juga kan. Tapi cara pengambilan dia bagaimana selain daripada sapuan luar tu? Baik, untuk cara pengambilan, kita bawakan Olive House Tocotrienol yang soft gel ini bersama dengan Olive Power Up. Kita ada satu minyak zaitun, ekstrak daripada pohon zaitun, ada daunnya, ada buahnya, ada dahannya. Di situ sangat menyeluruh dan nutrisinya sangat tinggi, yang mana bagaimana untuk diambil satu sudu pagi, diambil satu sudu malam, dan juga boleh dibuat sapuan. Okey, makna kata apabila kita mempunyai masalah kulit kering, kita boleh membuat sapuan biji pearl tersebut. Kalau di situ adanya pearl di situ, kita ambil sikit, kita buat sapuan di situ. Kalau jika ada punya masalah kulit. Sangat membantu. Dan untuk Tocotrienol soft gel ini, kita amalkan dia selepas mengambil minyak zaitun Olive Power ini. Okey, makan ni dulu. Ya, satu sudu. Okay, satu sudu. Dan selepas itu kita ambil satu biji soft gel Tocotrienol. Saya lebih sebelum makan atau selepas makan, yang mana lagi bagus? Okey, yang ini kita amalkan di selepas makan lah. Selepas makan lebih membantu kan. Sebab apa? Dia apabila kita buat gabungan produk ini, dia lebih synergistik. 1 tambah 1, 2. Tapi ini 1 tambah 1 dia jadi 5 ataupun 10. Okey, faham. Dalam ni sebenarnya apa bahan utamanya? Okey, bahan utama bagi Tocotrienol ni, dia adalah ekstrak daripada minyak sawit kita. Minyak sawit kita yang tinggi dengan vitamin E. Dan kalau kita lihat bagi dalam Tocotrienol ini, dia ada vitamin E, tinggi dengan vitamin E, dan juga pro vitamin A. Bagi mereka yang mencari untuk kulit. Ya, betul lah, yang mencari bagi yang untuk vitamin E untuk kulit, tapi mereka yang untuk vitamin A untuk mata kan, untuk kita minda, jadi sangat sesuai untuk kita amalkan. Jadi kita ialah kadang-kadang kita rasa letih dan sebagainya. Jadi inilah kita kata suplemen harian yang boleh kita amalkan di waktu pagi dan juga di waktu malam. Dan juga untuk anak-anak kita. Anak-anak kita pun boleh amalkan juga. Dan saya syorkanlah kepada anak-anak yang mana membuat persiapan untuk ibu ayah pergi haji. Inilah kita kata makanan tambahan, suplemen tambahan yang perlu dibawa persediaan untuk ibu ayah kita nak bawa ke sana. Sebab apa? Kat sana ialah kita tahu dengan cuacanya dan sebagainya. Jadi kita kena ada persediaan bekalan dari sudut makanan tambahan ini. Makanan tambahan ataupun suplemen ini sangat membantu ibu ayah berada di sana nanti, alhamdulillah kesihatan dapat dijaga dan maksudnya tidak sakit di sana dan dapat untuk menjalankan ibadah haji dengan sempurna kan. Itu yang paling penting, boleh jalankan ibadah tu dengan sempurna. Betul. Kalau fizikal itu tak sihat kan, sakit-sakit lutut, sakit-sakit sendi, tadi susahlah juga nak berjalan. Jadi kalau kita boleh lihat, dia dapat meja ni ada 2 produk, satu yang itu tadi soft gel dan juga Olive Power Up. Jadi bolehlah dapatkan ini. Okey, saya nak berbalik kepada program yang saya katakan tadi, Festival Amazing Afiat. Ini mengenai apa pula? Okey, program ini dia membawa pendekatan santai, inklusif dan menyeronokkan, terbuka kepada semua peringkat umur, daripada kanak-kanak hinggalah warga emas. Antara aktiviti menarik, kita ada buat kenduri rakyat. Kenduri rakyat? Di komuniti setempat. Dan kita juga ada banyak pertandingan seperti mewarna, memasak, azan, pertandingan indoor, dan kita akan buat di 4 lokasi masjid. Masjid pertama kita akan buat di Masjid Bandar Seri Putra pada 17 Mei seperti yang ada boleh tengok di layar skrin. Masjid kedua kita akan buat di Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan pada 24 Mei dan keesokannya kita akan buat di Masjid Jami' Al-Amaniyah Batu Cave. Dan penutup program Festival Amazing Afiat ni kita akan buat di Masjid Putrajaya. Program ni akan bermula seawal jam 6 pagi untuk program gang semua macam Jumaat dan berakhir pada jam 9 malam. Jadi kepada komuniti setempat yang tinggal berdekatan boleh datang memeriahkan Festival Amazing Afiat. Jadi ini antara salah satu pembaharuan yang dibawakan untuk tahun ini untuk Salam Baitullah dengan penajaan 6 tahun berturut-turut. Jadi selain daripada itu, apa di antara pengisian yang menarik lagi untuk tahun ini
ini yang boleh ditunggu-tunggu oleh penonton setia Salam Baitullah? Okey, baik. Ini satu tambahan yang kita bawa untuk tahun ini. Selain yang mana kita mempromosikan program Salam Baitullah bersama komuniti setempat. Yang tadi itu kita buat program Festival of Amazing Afiat di 4 lokasi, dan lokasi terakhir di Masjid Putra Putrajaya, dan tempat kita membuat siaran langsung bagi program Salam Baitullah. Yang kedua yang kita bawakan tahun ini, kita menaja bagi program kuis terkumpul harian. Yang mana dalam program Salam Baitullah dia adanya kuis di slot Salam Baitullah di rancangan Salam Baitullah, dan juga kuis di rancangan podcast Salam Baitullah. Jadi pastikan tengok setiap hari, tonton setiap hari program Salam Baitullah dan jawab kuis dengan betul. InsyaAllah hadiah lumayan menanti Tuan Rahman. Itulah saya nak tanya hadiahnya apa. Masih lagi rahsia. Nanti kita tengok insyaAllah. Jadi kena saksikan Salam Baitullah yang bakal bermula tidak lama lagi pada 24 Mei hingga 7 Jun. Pastinya jam 9 malam hingga 10.30 malam. Okey, bagaimana nak mendapatkan produk daripada keluaran Olive House ini? Okey, baik. Kepada para penonton yang bersama dalam program SPM pada pagi ini, untuk mendapatkan produk-produk Olive House, toko Trino, Softgel, Olive Power Up ini boleh dapatkan daripada kami punya ejen rasmi di seluruh Malaysia. Okey, dan juga boleh dapatkan daripada pembelian secara online, olivehousemall.com. Okey, boleh dapatkan di situ, ataupun nak hubungi dengan kami punya khidmat pelanggan kami, boleh hubungi 013 5157 ataupun 013 5200 157. Boleh tengok dekat layar TV sekarang. Tuan-tuan boleh hubungi dan boleh dapatkan nombor kontak di situ. Boleh tanya, mungkin ada nak bawa persiapan, nak bawa ke haji anak-anak dengar pada pagi ini, ataupun ibu ayah yang dah saat-saat akhir buat persiapan, lupa makanan tambahan tu, supplement nak bawa kan. Jadi ini ruang dan peluang untuk persiapan kita nak bawa kesihatan ini, dan insya-Allah dengan persiapan kita kan ada persiapan nak bawa pergi haji. Betul. Dan kita dah bawa segalanya, dan insya-Allah di sana kita akan dapat menjalankan haji yang dengan sempurna insya-Allah. Ya, jadi ini salah satu persiapan kepada bakal jemaah haji nanti. Jadi kepada anak-anak yang sedang menonton dan juga menyaksikan Selamat Pagi Malaysia, inilah masanya, jangan lakukan persiapan saat-saat akhir. Takut ada pula yang tertinggal nanti kan. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk dapatkan produk daripada keluaran Olive House, dan juga jangan lupa sekali lagi saksikan Salam Baitullah yang bakal bermula pada 24 Mei hingga 7 Jun 2025. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya, Tuan Ahmad Muzammil Muhammad Hairi dan juga Puan Siti Aisyah Shoaib, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Olive House 6 tahun berturut-turut. Okey, seterusnya kita nak ke Met Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Jadi terus saja bersama dengan pegawai Met Malaysia. Silakan.